Apa berlaku bila proses puan belajar menjadi seorang ibu yang sabar yang dan baik kan? kita gambaran kan. Lepas tu bila anak kita marah, kita nak tegur, kita tegur marah, benda tu tak jadi, dia jadi lagi chaos lagi teruk lah. Jadi saya kata tak boleh jadi ni, apa saya nak buat. Saya tegur, saya tak boleh kawal emosi sebab kita dalam keadaan yang tak cukup. Dia macam ni tau, saya tak boleh tidur malam sebabnya kita fikir kita punya komitmen yang tak cukup 200-300 sebulan. Bila tak tidur malam 200-300 ribu sebulan. Bila tak tidur malam, otak kita penat, badan kita penat. Itu menyebabkan kita jadi nak marah anak. Masa tu saya tak pandai lagi nak serahkan pada Allah. Sampailah saya dapat teringat balik pesan Ustazah, bangun tahajud. Lepas tu saya pun masa tu kita tak join lagi tadabbur. Kita join tadabbur 2 tahun lepas macam tu. Masa tu kita banyak dengar Ustazah Asma Harun lah. Then saya start lah bangun tahajud. Saya dia kata bila kita start bangun tahajud tu, kita minta tenang, tapi Allah tak bagi tenang, Allah bagi macam-macam lagi ujian. Tapi akhirnya saya sedar lah, ujian tu akhirnya paksa diri kita untuk jadi tenang. Dia latihan tu jadi tenang. So masa kita bangun tahajud, lama-lama saya rasa macam tak boleh jadi ni. Macam Allah bagi ilham, tiba-tiba yang Allah kata, bukan Allah kata, macam saya dapat ilham yang kau kena nak tegur anak, bukan tegur dalam keadaan marah, kena tegur dalam keadaan tenang. Nak tenang bukannya mudah dok. Nak tenang, bila nak tegur anak, saya kena sabar lah. Itulah baru saya belajar aplikasikan sabar pada anak pula. Sebelum ni sabar pada suami, sabar pada bisnes, sabar pada kehidupan. Ni saya sabar pada anak pula. Masa nak tahan marah tu memang sakit sangat dok. Sakit tak terkata dia punya sakit tu. Sebab dia biasa marah kan. Dia biasa kalau apa-apa ke marah dulu. Tiba-tiba nak tahan tu. Rupanya tahan tu lagi sakit daripada marah. Marah tu kita lepas dah lah. Paling-paling pun anak tidur kita menyesal, kita peluk-peluk dia. Habislah kan, biasa kan mak-mak kan. Dan marah-marah anak, lepas tu anak tidur tengok mata anak. Lepas tu rasa macam, ya Allah kenapalah aku marah anak aku, besok kan buat lagi. Itulah mak-mak kan. Marah-marah anak puas-puas, lepas tu anak tidur muka sedih, tengok cium anak, sayang anak, kan besok marah lagi, buat lagi, ulanglah benda yang sama hari-hari. Jadi maksud saya kata tak boleh, sebab saya nak ubah keluarga kita kena ubah diri kita dulu. So kalau selagi saya tak ubah barang saya, selagi tu hidup ni akan huru-hara. Jadi saya belajar untuk tahan kawal baran.